Aduh, apa khabar? Ha? Betul bersabah hamba buat. Ha, di Sabah. Okay. Mana? Mana? Sini. Alright, thank you. Thank you. Hujan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kita dari Bangsa, Hotel Komini tah apa benda tah hotel. Nak ke Beranang, lebih kurang 41 km. Ingat tak hujan tadi? Tengok jalan basah. Alah, tak bestnya layan. Paksa buat slow melo. Apalah, pelan-pelan lah kita. Jalan Basyah aku. Jalan Basyah. Hari ni kita slow ride. Solo ride. Slow ride jugalah sebab hujan. Jalan Basyah. Basyah brother, Basyah. Kita nak pergi jumpa kawan. Lama tak jumpa. Sini kering. Ya, itu dia. Manis. Barulah syok. Terpaksa ride je ni sebab hari dah tak ada. Berapa hari je lagi tinggal. Sini panas. I like panas. Jalan ikut Waze. Ikut jalan mana Waze bawa. Kita tunggu. Tah mana-mana jalan tah. Yang penting sampai. Hari ni hari Rabu. Rabu rasanya. Memang tak ada hari. Hujan ke panas terpaksa ride. Memang saya tak puas ride. Jalan dekat Semenanjung ni memang sedap lah dengan motor. Memang syok. Tapi saya tak puas ride. Banyak tempat tak boleh pergi kerana cuaca dan juga bencana alam. Banyak jalan tutup, banyak jalan banjir. Ni pun banyak kawasan Shah Alam banjir, Hulu Langat banjir, banyak tempat banjir. Jadi kita ride mana yang ada je lah. Kalau hujan pun hujan ter-ride juga. Pakai hujan je. Tengok tali helmet pun lupa nak katuk. Malas nak berhenti. Taklah, teruslah. Payah buka-buka glove lagi. Itulah kelemahannya. Jalan basah. Tak syok. Ada bahagian jalan basah, ada bahagian jalan kering. Yang kering sedap lah layan. Yang basah itulah.
Tak muat babe, tak muat. Kurang ajar betul. Kena sebiji. Geram pula aku. Geram pula driver tadi tu. Perempuan Cina main keluar je. Tahu kita dah laluan kita, dia keluar. Kena sebiji. Sam betul lah. Kejut kita. Oh ya, Mustang tu. Mustang bro, Mustang. Oh ya, Mustang tu. Oi, jangan kasih malu ni grup tracer. Hijau baru jalan, merah berhenti. Tak apa, pelan-pelan. Nampak gaya hujan kita redah. Janji dapat ride. Tidak peduli. Wow, gilanya jam. Dahsyatun. Tak boleh nak laju lah. Tengok map ni, jalan tak tahu nak laju. Jalan pun tak reti, mana selekor, mana lubang. Leceh. Kalau jalan tahu sedap lah. Ni memang jalan tak tahu lah, tak reti. Nak tengok map lagi ni, waste lagi ni. Apalah, hijau lah sini. Apa suruh berhenti? Orang hijau. Satu, go. W mana dek? W Blok W. Tak tahu. Alright. W. Sana lagi ya? Alright. Oh, terima kasih. Payah cari. Sesat apa tu? Aduh, apa khabar? Betul bersabar hang buat. Di Sabah. Tadi tak hujan dalam berjalan. Bawa balik cuti ni. Lepas tu bawa balik sana pula. Balik lah. Jadi ikut kapal lah. mana ada orang nak pakai sini? Ikut kapal lah. Kapal lah. Macam numpang lah. Satu one way dia dalam 900 lah gitu. Berapa? 900 lah gitu. Kalau kita naik kalau kita tambang kita? Tambang? Kalau tambang badan kita berapa? Tambang aku ada ni macam Warren lah, Warren. Kalau ikut betul? Sekarang kan murah Asia. Macam tu mahal motor pada kita lah. Memang Asia murah. Ini plate lah dah tu ni. Ini tawau. SW tawau. Tak ada dah, mana ada T lagi. Aku kalau balik Lui, karipap dia memang selalu aku borong. Oh sedap. Oh, selalu aku situ. Tiba balik tutup, anak meninggal. Allah, tak ada rezeki ya. Kau tahu, jumpa lagi tau. Salam kawan mu. Dah nak ngetel lawan, sorry lawan tu. Tak apa. Aku dapat lawat kawan-kawan okey dah. Dah dapat bawa motor bukan selalu. Ada juga orang pakai Hilux sini ya? Ada juga orang pakai Hilux. Ya,
dia nak buat aku dalam kelas nak buat pula. Bini tu tak berani nak tekan. Jadi dia bawa Hilux dari Sabah? Dia kat sini. Tapi dia tak nak balik Sabah. Bini dia kerja sini. Oh. Patut aku tengok. Oh, ini biasanya memang Borneo punya orang selalu ni. Okey, so. Okey, Assalamualaikum. Tadi berapa lah? Aku lupa tanya. Okey, masih. Alright. Okey, kita sekarang berada di kawasan Rincing. Jadi kita pergi berenang. Merah bro. Kita pergi berenang lawat sahabat yang dah lama tak jumpa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.